Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini aku tengok ada satu komen yang menarik perhatian aku daripada Surya Megat. Kita tengok apa dia kata. Ibn Rushd adalah ulama Maturidiyah. Hihihi. Kok mana dan bila beliau belajar kaedah Maturidi? Siapa nama gurunya yang menyambungkan dia ke Imam Maturidi? Soalan ni bijak. Tapi sebelum aku jawab soalan hang, aku kena jelaskan kenapa aku buat video. Aku buat video untuk menjelaskan kepada orang awam seperti aku. Ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah secara sunnah, secara salafus soleh yang dikafirkan oleh golongan-golongan seperti hampa. Itu poin paling utama aku buat video. Kena tahu. Sebab ramai termakan doktrin-doktrin daripada tok-tok guru bangang yang kononnya mereka ni pembela agama, tapi dalam masa yang sama menabur fitnah kepada golongan yang berpegang kepada akidah salafus soleh, akidah ahlul hadis dengan gelaran mujassimah musyabihah. Poin aku yang kedua, aku buat video adalah untuk orang awal yang macam dengan aku, yang kurang masa untuk study, supaya aku dapat sampaikan kepada orang awam perkara-perkara utama, pokok-pokok utama di dalam Islam, supaya tak tertipu dengan golongan-golongan yang mengaku pejuang Islam, mengaku pejuang Asy'ariyah, tetapi menyeleweng, menyimpang jauh daripada pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. That's my point. Okey, untuk nak menjawab soalan hang, yang pertama, hang kena tahu, dalam Malaysia, bila disebut Islam, mereka cuma tahu tiga saja tau. Asy'ariyah, Maturidi, Salafi, ataupun lebih popular dengan gelaran Wahabi. Ada doktrin daripada tok-tok guru mengatakan bahawa 95% umat Islam berpegang dengan Asy'ariyah Maturidi. Selebihnya dikenali sebagai Wahabi. Sebab tu aku kata, aku akan jawab soalan hang. Hang cuba nak mengatakan bahawa Imam Ibn Rushd bukan Maturidi. Yes, memang betul. Tetapi ada kelompok-kelompok masih menganggap Ibn Rushd sebagai Maturidi. Dengan doktrin yang seperti itu punya bodoh yang dikeluarkan oleh tok-tok guru, maka aku tidak mahu menyebut selain daripada Maturidi. Jika aku sebut akidah selain daripada Maturidi, orang akan anggap itu Wahabi. Tunggu dulu. Bukan aku yang sebut kata Ibn Rushd itu adalah Maturidi, tetapi kelompok-kelompok daripada Maturidi sendiri, bahkan Asy'ariyah maupun Salafi, ada yang mengatakan Ibn Rushd adalah Maturidi. Sebelum tu saya nak tunjukkan sedikit tentang biografi Ibn Rushd. Kat sini saya tak baca apa, saya kira express saja. Dan juga tok-tok guru Ibn Rushd. Yang ni tok-tok guru dia lah. Persoalan dia Surya Megat, kalau aku bagi tahu kata Ibn Rushd tu adalah peripatetik, orang akan anggap peripatetik tu adalah Wahabi. Sebab tu aku tak mau timbulkan kekeliruan, maka aku mengatakan dia berakidah Maturidiyah pada alasan-alasan yang jelas, bukan daripada aku. Kita tengok dulu yang pertama, kesamaan metodologi rasional, yakni tanzih, yakni membersihkan Allah. Alasan utama pengelasan Ibn Rushd ke dalam Maturidiyah terletak pada penggunaan akal ra'i yang ketara dalam akidahnya yang merupakan kaedah asas mazhab kalam, termasuk Maturidiyah, untuk mencapai tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Okey, kita tengok yang kedua, menjarakkan ataupun membezakan intelektual dari Asy'ariyah Imam Al-Ghazali dengan Maturidi. Bagi kelompok Maturidiyah menganggap Rushd sebagai sebahagian daripada mereka adalah strategik kerana ia membezakan beliau daripada kem musuh bersama Maturidi dengan Ibn Rushd, iaitu Imam Ghazali. Sampai tu aku nak kata Asy'ariyah dengan Maturidi tak pernah sebulu. Macam mana boleh ada akidah Asy'ariyah Maturidi? Orang bodoh saja yang sebut Asy'ariyah Maturidi. Kalau dia kata di dalam Malaysia ni kita mengamalkan akidah
Asy'ariyah maupun Maturidi. Makna kata berbeza antara dua aliran akidah. Oh, mazhab kita adalah Asy'ariyah Maturidi, sifat 20. Sifat 20 akidah Sanusiyah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah lain, Maturidiyah lain. Nampak clear, terang? Kita tengok lagi. Yang ketiga, strategi kelompok Salafi ataupun Atsari. Bagi kelompok Salafi atau Atsari yang berpegang pada kaedah tahwid isbat, dakwaan bahawa Ibn Rushd adalah Maturidiyah mempunyai dua tujuan, tapi aku tunjuk satu saja. Perbezaan ini ia bertujuan untuk menjarakan Ibn Rushd daripada tokoh-tokoh Salafi murni seperti Ibn Taymiyah yang banyak mengkritik falsafah dan kalam. Mereka menegaskan bahawa walaupun Ibn Rushd menyokong kaedah salaf bagi orang awam, beliau masih seorang filosof yang tergelincir ke dalam takwil atau kalam bagi diri beliau sendiri, yang mana Maturidiyah adalah salah satu bentuk kalam yang mengatakan Ibn Rushd sebagai Maturidi bukan seorang. 3 aliran mengatakan Ibn Rushd adalah Maturidi. Ini jawapan aku kepada Surya Megat. Yes, hang memang betul. Ibn Rushd bukan Maturidi. Tetapi aku tak mau kelirukan orang awam. Sebab tu aku sebut Ibn Rushd sebagai Maturidi. Sebab ada ulama yang mengatakan dia Maturidi. Kalau aku sebut selain daripada Asy'ariyah Maturidi, orang akan kata dia Wahabi. Sedangkan dia bukan Wahabi. Dia seorang aliran peripatetik. Nanti ada orang yang akan fikir peripatetik ni menentang apa pula. Dalam peripatetik ada 2 aliran. Pula dah 2 aliran pula. Sebab tu kita kalau nak menyampaikan kepada orang awam, biar bahasa orang awam, biar orang awam boleh terima. Tapi bagus juga hantarnya soalan ni. Sekurang-kurangnya aku boleh jawab secara akademik bahawa Ibn Rushd adalah seorang peripatetik Aristotelian, bukan peripatetik yang campur Plotinus, Aristotelian dengan Plato. Itu pegangan yang dipegang oleh Al-Kindi, Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Ibn Rushd cuma berpegang kepada Aristoteles. Tetapi bila kita tengok balik hujah-hujah beliau tidak mengambil falsafah Yunani secara direct ke dalam akidah seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Sebab tu mereka kritik Asy'ariyah. Kalau anda tahu, Asy'ariyah dia ambil seketui kaedah falsafah Yunani pagan, kemudian disinkretism ke dalam Asy'ariyah mutakallimin. Jangan buat satu spekulasi mengatakan aku anti akidah Asy'ariyah. No, sebab aku sentiasa sebut, nak Asy'ariyah silakan, nak Maturidi silakan, tapi pastikan benar-benar kenal Asy'ariyah, benar-benar kenal Maturidi. Ringkasnya, menganggap Ibn Rushd sebagai Maturidiyah adalah satu cara untuk mengklasifikasikan beliau berdasarkan metod akal yang beliau gunakan, yang dekat dengan kalam, dan kedudukan kritis beliau terhadap aliran Asy'ariyah yang dominan. Ini adalah lebih kepada strategi pengelasan intelektual berbanding pengakuan rasmi mazhab oleh Ibn Rushd sendiri. Okey, aku cerita sikit pasal Ibn Rushd. Ibn Rushd adalah seorang ahli fiqh mazhab Maliki. Beliau adalah filosof peripatetik Aristotle. Dalam akidah, beliau menghormati kaedah salaf tahwid kaifiyah sebagai asas sambil mengkritik kaedah kalam, terutama Asy'ariyah, kerana kekaburan dan perpecahan yang ditimbulkannya. Nampak tak apa perkataan Ibn Rushd kepada Asy'ariyah? Asy'ariyah ni adalah golongan pemecah umat Islam. Nanti orang akan tanya aku, Ibn Rushd ni kan orang ahli kalam? Ya, betul dia ahli kalam. Tetapi tunggu Zat, Ibn Rushd dia menggunakan metodologi pemikiran yang dibawa oleh Aristotle untuk memahami zahir ayat. Sebab itu dia tak ubah zahir ayat seperti yang kita tengok video sebelum ni. Dia bukan macam Asy'ariyah, ambil seketui ajaran falsafah Yunani pagan, bubuh dalam Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah. Siapa yang ikut Asy'ariyah ni Asy'ariyah mutakallimin. Beza. Sebab tu kalau kita kaji betul-betul Ibn Rushd ambil point untuk berfikir, bukan ambil
poin daripada falsafah Yunani tu untuk justify, untuk menghakimi perkataan-perkataan wahyu. No, dia tak buat macam tu. Ni buku ni, bukti dah. Dia tak justify wahyu. Dia mengatakan Allah di langit sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Bukannya membantah wahyu sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah, Kulabiyah, Syiah dan Asy'ariyah. Jadi, aku nak tegaskan di sini bahawa aku buat video adalah untuk keluarkan perkataan-perkataan ulama yang valid untuk aku sampaikan kepada masyarakat. Sebab aku pun sedar, kalau aku bercakap menggunakan diri aku sendiri, menggunakan akal aku sendiri, tak mustahil aku kena tangkap menyebar ajaran sesat. Tu aku keluar kitab. Bukan kerana nak tunjuk pandai. Sebab tu aku sebut Ibn Rushd sebagai Maturidi supaya aku tak mahu orang awam keliru. Bila sebut peripatetik, orang akan anggap ini mesti geng sufi. Sedangkan peripatetik terbahagi kepada dua. Asy'ariyah pun terbahagi kepada dua, Maturidi pun terbahagi kepada dua. Tetapi aku nak bagi satu fakta yang best. Ni nampak, Asy'ariyah membunuh Asy'ariyah sebanyak 70,000 dalam satu peperangan. Ni satu peperangannya ni. Kalau ikut 200,000 peperangan antara Ibn Tumat, Asy'ariyah mutakallimin membunuh Asy'ariyah mutaqaddimin ataupun Asy'ariyah tafwidi sebanyak 200,000 orang dalam 9 peperangan. Dalam satu peperangan ia membunuh 70,000 orang. Sekarang siapa yang lagi genah? Siapa yang lagi tak manusiawi? Ini bukan sembang kosong. Ini ada fakta dah. Boleh tengok dalam Siyar Alam Nubala, boleh tengok dalam Bidayah wal Nihayah, boleh tengok dalam Tarikh Dimashq, boleh tengok dalam Akhbarul Mahdi. 4 kitab cerita pasal Ibn Tumat yang membunuh umat Islam yang satu akidah. Sampai tu aku tak percayalah dengan mutakallimin ni. Serius aku cakap. Depa kata depa berlapang dada, tapi dalam masa yang sama hampa berfitnah kat orang. Dalam masa yang sama ada peluang macam Ibn Tumat, hampa bunuh orang, bunuh sesama Asy'ariyah. Itu yang paling tragis. Sebab tu jangan pelik kalau kita hari ni buat keluar perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita dikatakan sebagai mujassimah musyabbihah. Sejarah daripada Ibn Tumat membuktikan bahawa orang yang berpegang dengan perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah kafir, mujassimah musyabbihah. Sekian. Assalamualaikum.